Nak tak duit masuk tanpa perlu kerja setiap hari? Inilah sebab kenapa kau kena mula buat passive income dari sekarang. Apa tu passive income? Passive income ni duit yang kau dapat tanpa kau perlu kerja hari-hari. Kebanyakan daripada kita ada active income. Active income ni adalah pendapatan yang kita perlu berusaha setiap hari. Kita bekerja, kita dapat duit. Kita berhenti, duit pun dah tak dapat. Kita buka kedai, ada customer, ada sale. Tutup kedai, tak ada sale. Itulah active income. Passive income pula adalah kau buat kerja sekali tapi duit tu masuk berkali-kali. Tak payah kerja setiap hari tapi income tetap jalan. Best kan? Kalau nak kewangan yang stabil, jangan harapkan active income sahaja. Gabungkan dengan passive income. Apa kena ada passive income? Yang pertama, kebebasan kewangan. Kalau kau ada passive income, kau tak perlu risau. Kau kena buang kerja pun, duit tetap masuk. Hidup akan jadi lebih tenang sebab income tetap akan ada. Yang kedua, kurangkan beban masa depan. Kau kerja keras sekarang untuk cipta passive income. Nanti kau dah tua, nanti kau boleh relax. Tak perlu kerja sampai tua sebab kau dah ada passive income tadi. Yang ketiga, kau akan lebih banyak masa. Bila dah bina passive income, kelebihan dia, kita boleh kurangkan kerja dan fokus kepada perkara yang lebih penting. Contohnya family. Kau boleh spend quality time dengan family. Sebab income tu tetap akan masuk walaupun kita dah tak bekerja lagi. Nak hidup lebih bebas, mula bina passive income dari sekarang. Antara cara nak bina passive income adalah dengan platform affiliate telco. Nak tahu lebih lanjut, boleh tanya saya dekat sini. Kalau rasa konsep saya ni bermanfaat, boleh follow saya. Kalau kita tak mula bina passive income daripada sekarang, suatu hari nanti kita akan terus bekerja keras sehingga umur kita meningkat. Jadi jangan tunggu sampai terlambat. Carilah cara untuk buat passive income, cara apa sekalipun, supaya masa depan kita lebih bebas.